Kalau saudara lihat dalam sejarah, kalau baca salah satu kupasan salah seorang alim sufi, dia terang pasal Firaun. Firaun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Tapi jasa apa? Jasa Firaun. Parah dah Anwar ni. Bila dia kata Firaun pun berjasa kerana memberi orang makan dan membayar gaji pekerja. Fahaman Anwar ni bermasalah dan sangat berbahaya kerana bercanggah dengan apa yang Allah gambarkan Firaun di dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran tidak pernah memuji Firaun. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebut tentang kebaikan dan jasa Firaun. Sebaliknya, Al-Quran konsisten mengatakan Firaun sebagai zalim, bongkak dan perosak di muka bumi. Kedua, tidak boleh menormalisasikan kezaliman. Sekalipun Firaun itu dikatakan memberi makan dan membayar gaji pekerja, ia adalah hasil daripada rompakan, penindasan terhadap rakyatnya, kezaliman yang dia lakukan. Ini bukan jasa, ini dipanggil jenayah yang dilakukan oleh Firaun. Ketiga, bahaya ucapan Anwar ni. Apabila Anwar mengatakan Firaun juga berjasa, seolah-olah Anwar cuba memutihkan imej Firaun yang Allah sendiri kutuk dan laknat. Al-Quran menegaskan bahawa Firaun adalah simbol kezaliman sepanjang zaman. Dan Allah tidak pernah menyebut sedikit pun kebaikannya untuk dicontohi. Justru jika nak bercakap tentang Firaun, gunalah bahasa Al-Quran. Apa Al-Quran kata tentang Firaun? Al-Quran kata dia zalim, dia melampaui batas, Allah laknat, Allah kutuk, dan akhirnya Allah tenggelamkan Firaun di dalam laut supaya menjadi pengajaran kepada manusia hari ini.